Okey, anda boleh lihat depan ni ada pokok keladi bunting. Saya kumpul dari parit masuk sini. Sebab apa saya kumpul adalah untuk bagi makan dekat ikan kaloi lah. Ikan kaloi tak ada masalah makan pokok keladi bunting. Anda boleh lihat pokoknya. Okey, ni ada punya daun dia. Berkilat daun berkilat. Lepas tu dekat daripada akar ke daun tu dia ada kembung. Akar ke daun dia ada kembung dekat tengah-tengah ni. Ada dua cara untuk bagi makan ikan kaloi keladi bunting ni. Pertama, anda boleh potong kecil-kecil, buang akarnya. Ni biasa saya bagi dekat ikan kaloi yang lebih kecil. Yang nombor dua, anda boleh bagi satu pokok tu sekali dengan akar. Ni biasa saya bagi dekat ikan kaloi yang lebih besar. Anda boleh tengok Okey, kita dah letak pokok keladi bunting kat depan ni. Ini yang untuk ikan yang lebih besar. Saya letak sekali dengan akar. Pokok tu sekali dengan akar. Dia akan habiskan lah. Sekali dengan akar tu dia habiskan. Dia makan semua ni. Ni yang besar tapak tangan. Potong-potong semua saya letak sini. Dia akan habiskan juga. Ini bersama. Nanti dia gigit sikit-sikit dia gigit. Sampai habis. Tadi ada banyak ni. Dia cuma dia dah makan. Saya tak sempat nak rakam pula. Ni dia proses gigit-gigit lah. Gigit dan makan. Esok habis lah ni. Habis keladi bunting. Kenapa saya tak letak sekali banyak? Sebab saya tak nak dia pilih tau. Dia pilih makan sikit sana, sikit sini, pokok sana, pokok sini kan. Bila dia pilih makan tu, pokok tu cepat mati pula kan. Jadi saya letak bila saya nak dihabiskan semua. Pokok ni habis, baru saya letak baru. Macam tu. Saya nak dia habiskan semua, baru saya letak baru. Okey